Yang saya faham, semua rasul-rasul ni hari kiamat semua masuk syurga, betul tak? Saya ni nak mudah masuk syurga. Kok susah pun sekarang sana, susah sekian pun okey, janji masuk syurga. So Allah SWT remind balik Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ni ahli syurga, engkau penghulu syurga, kau boleh bawa masuk orang dalam syurga, semua kau boleh. Kenapa nak soleh? Fasalli li rabbika wanhar, ya, banyakkan sembahyang syukur kepada kami. Ada yang les wanhar. Wanhar ni maksudnya apa tuan-tuan? Sembelih korban. Baik, kita tak berapa faham benda ni tuan-tuan, tapi dulu masa saya duduk Mosi baru saya faham apa maksud sembelih korban. Kebiasaan orang Arab tuan-tuan, sepanjang saya duduk Mosi lah, yang saya faham macam ni. Orang Arab ni ada perangai, kalau dia gembira, kononlah dapat bonus, anak dapat 9A, whatever lah tuan-tuan, kalau dia gembira, dapat berita gembira, mereka akan melakukan korban. Dia sembelih sembelih kambing. Dia orang suka sembelih kambing. Sembelih kambing maksud tu kita kan belajar-belajar, dipanggil kita makan. Kita ni memang lapar atau nak ubat habis lah semua kan. Itu perangai orang Arab. Maksudnya orang Arab ni bila kita sebut wanhar, yang mereka faham bukan hari raya korban. Nampak tak? Kita faham berkorban tu hari raya haji. Dia orang pula faham korban ini membawa maksud kalau suka celebrate. Nampak tak? Celebrate maksudnya kita buat kenduri kekak, kenduri korban, bagi orang makan. Maka itulah arahan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, celebrate sebab kamu jadi Nabi. Celebrate sebab kamu dapat banyak nikmat. Wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nanti orang yang banyak mencaci kamu tu kan tahulah kami uruskan dia, iaitu Abu Lahab. Lakukan banyak kebajikan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak rasa hidup kita ni bermakna, banyak tolong orang lain. Banyak tolong orang lain tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi AJK macam program macamnya, jadi AJK masjid, jadi AJK kampung. Kita sibukkan diri untuk melakukan kebaikan. Nanti kita rasa hidup kita puas, insya-Allah. Kita akan rasa hidup kita bermakna, insya-Allah. Cuma kali ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nakkan balasan, memang ini kerja-kerja amal yang tidak ada balasan. Silap-silap minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Silap-silap kerja amal ni duit itu yang keluar. Betul tak tuan-tuan? Cuma kita bayangkan begini, innama nun'imukum liwajhillah. Kami buat kerja-kerja amal macam ni sebab nanti kami nak gaji itu hari kiamat. Itu yang kita luruskan niat, insya-Allah. Perkara-perkara itu mudah kita jalankan. Kita tiru seperti yang dinyatakan di dalam ayat ini. Lakukan kebajikan. Yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh lah, ya. Kejap ni ada sesi soal jawab ni, ya. Nah, solusi ketika putus harapan. Nanti kalau putus harapan pula tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita putus harapan, ya, tak tahu dah apa nak buat, anak tak menjadi masalah banyak guna. Tuan-tuan dan puan-puan, gunakan senjata. Tolong gunakan senjata, banyak berdoa tuan-tuan dan puan-puan, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ayat berapa? Ayat 60, ya. Banyakkan berdoa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hari ini saya nak cerita tentang doa sikit, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita ni putus harapan dalam hidup sebab ni macam ni. Kita tak tahu dah apa nak buat. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kita cuba nak buat yang terbaik, tak dapat. Kita minta tolong kawan, tak menjadi. Apa kata kita ini minta tolong Tuhan. Dulu kawan saya tuan-tuan dan puan, kawan saya kat New Zealand, masa tu saya pergi New Zealand, saya pernah duduk sana 3 tahun setengah, ya, 3 tahun lepas. Ada seorang kawan saya, dia baru convert. Dia cakap dengan saya macam ni, I understand one thing Muhammad. Dia kata, dia orang putih lah tuan-tuan, orang New Zealand orang putih, ya. Dia cakap, one thing I understand while I'm converting to Islam. Dia kata, ada satu perkara yang saya faham tentang Islam ni adalah, orang yang betul-betul faham Islam, dia takkan gundah gulana. Orang yang betul-betul faham tentang Islam, dia asyik gembira saja. So saya ni pun tak faham. Saya tanya dia, kenapa kau cakap macam tu? Maksud tu nama yang Robert, tuan-tuan Robert. Dia masuk Islam tapi nama dia tak tukar lagi, nama yang Robert. Saya tanya Robert, bagi Bert lah kan, bagi Robert, okey lah Bert kan. Kenapa kau cakap macam tu Bert? Ni dah terjemah lah ni tuan-tuan Robert. Dia tak tahu cakap Islam dah, cakap putih kan. Bert, kenapa kau cakap itu? Sebab dia macam ni apa?
Orang Islam ni diajar bahawa kita ada Tuhan. Kita ada apa? Ada Tuhan. Kemudian lagi orang Islam ni diajar Tuhan ni boleh settle semua problem kita. Betul tak? Itu second. Kemudiannya kita lagi diajar dalam Islam, kalau ada problem minta tolong dengan Tuhan, Tuhan confirm akan beri tolong kat kita. Betul tak? Yang keempat, yang the best part is, dia cakap macam ni ya, kalau kita minta tolong dengan manusia, kita minta tolong sekali, dia tolong tak? Dia tolong. Lepas tu kita minta tolong lagi dengan dia tolong tak? Dia tolong lagi. Minta tolong kali ketiga dengan dia tolong tak? Dia tolong lagi, tapi muka dah semacam sedia kan? Minta tolong kembali dalam umpan, haram tak ada kek 2000 kita. Betul tak? Nah, dah tahu dah orang ni saya minta tolong dengan dia. Maksud macam ni, kalau kita minta tolong dengan manusia banyak kali, manusia lama-lama akan tak berapa suka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan terbalik. Tuhan cakap, saya paling tak suka kalau hamba saya tak minta tolong dengan saya. Paling saya tak suka. Ini kata Tuhan. Kalau dia minta tolong berkali-kali, itu yang paling saya suka. Minta tolong. Sebab saya ni kaya mana? Saya ni ada khazanah terlalu banyak. Itu Tuhan tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya minta sangat. Kita ni kena selalu lakukan habit berdoa. Ini yang kita kena lakukan. Kita kadang-kadang ada masalah, mula-mula kita tak doa dah. Kita nak settle sendiri. Betul tak? Try tak jadi. Bila dah tongok dah tak jadi, barulah kita doa. Berguling-guling nangis. Betul tak tuan-tuan? Sedang cara tu kurang tepat. Ya, kita kalau ada problem, masa mula-mula tu dah pas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula tu dah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan ajar kita bukan masa problem datang, masa mula-mula nak buat kerja pun kena mengadu kepada Allah. Kerana itu kita sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa maksud tuan-tuan dan puan-puan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Minta maaf. Cuba tengok ayat tu. Kalau kita tengok ayat tu sebenarnya tergantung. Kenapa sebab tergantung? Sebab sebenarnya itu bukan permulaan ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan permulaan ayat. Jadi kita sebut cerita apa predikat? Apa ni? Subjek predikat. Tu dah perkataannya. Ada budak yang hafal lah ni kan. Dia bukan subjek, dia predikat. Nampak tak? Dia bukan subjek, dia predikat. Mana ada orang cakap Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah? Soalan macam ni tau kan? Ni kau jam tadi kau pergi mana? Dengan menaiki basikal. Ada orang cakap itu. Nampak tak? Dia tanya macam ni, kau jam ni kau nak pergi mana? Dengan menaiki basikal. Faham tak tuan-tuan? Tak faham kan? Oh, tuan-tuan memang tak faham. Dia macam ni, saya tanya akak dia lah, Kak, akak nak pergi mana kak? Kalau dia ikut akak jawab apa? Pergi Kodai. Betul tak? Pergi Kodai naik motor. Betul kan? Lengkap tak jawapannya? Saya pergi Kodai naik motor. Faham tak? Faham kan? Sebab saya pergi kedai itu subjek, yang predikatnya naik motor. Tentulah lebih kurang ni belajar bahasa ni. Problem yang saya tahu macam ni, akak pergi mana? Naik motor. Dia kata kilo pula ni kan? Orang tanya pergi mana, dia jawab apa? Naik motor. Nampak tak? Ayat tadi sebut naik satu dah tuan-tuan kan? Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya predikat dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Lalu ulama tanya mana subjek ayat ni? Sebab ayat sebelum Bismillah ada ayat tak? Tak ada kan? Dia cari lama-lama jumpa satu hadis. Hadis itu mengatakan macam ni, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah amalan itu terputus berkat. So kat situ kita jumpa subjek. Kata Allah SWT, mulakan semua yang kamu nak buat Bismillahirrahmanirrahim. So ayat penuh ayat apa? Saya bagi ceramah dengan Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saya minum air Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar ceramah Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tidur dalam ceramah Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak tuan-tuan? Itu cerita kan. Itulah dia punya subjek. Maknanya macam ni. Apa maksud Bismillah ya? Bismillah ni macam ni.
saya buat kerja ni, saya belajar ni kerana Allah. Saya buat kerana Allah. Saya datang ceramah ni kerana Allah. Tuan-tuan dan puan-puan datang ceramah ni pun kerana siapa? Allah, ya. Sebab kamu ya Allah saya buat benda ni. Bila kita buat sesuatu perkara sebabnya sebab Tuhan, kalau ada problem dalam perkara tu, Tuhan tolong tak? Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Jadi cara berdoa tuan-tuan dan puan-puan, ini kita nak beritahu ya. Antara cara doa supaya doa kita ni mudah dimakbulkan. Saya share sikit ni, timing kita dah terlacak dah ni. Patutnya soal jawab. Ini last tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak doa kita copet makbul, kita amalkan perkara ni. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, masa berdoa, tolong alas dulu doa kita. Apa kata? Alas. Maksud alasnya macam ni. Jangan kita berdoa terus minta, ya Allah saya nak A, B, C, D, E. Jangan. Alas dulu berdoa dengan apa? Istighfar. Alas dahulu doa dengan mengaku salah. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya begini, dulu Nabi Adam, ini cerita Nabi Adam tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Dulu Nabi Adam kan pernah keluar syurga, betul tak? Pernah keluar dari syurga. Bila Nabi Adam dikeluarkan dari syurga, Nabi Adam minta maaf. Tetapi permohonan maafnya itu tidak dilayan oleh Allah SWT. Nabi Adam minta maaf tak layan, minta maaf tak layan, minta maaf tak layan. Sampailah suatu ketika Nabi Adam mengatakan satu doa. Disebabkan Nabi Adam cakap benda tu, doa istighfar Nabi Adam itu diterima. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimat, kata Al-Quran surah Baqarah ayat 37. Salin ya, dalam depan ni tak ada minta maaf. Surah Baqarah ayat 37 katanya begini, Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimat. Nabi Adam pun mengatakan kalimat. Nabi Adam ada cakap satu kalimah ataupun satu doa yang sangat cantik. Disebabkan doa itu, Allah SWT terima taubat Nabi Adam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila dah berumur, dah makin meningkat ni, kita kan selalu berdoa, kita selalu solat taubat, betul tak? Kita banyak istighfar. Tapi ada tak kita terdetik kita punya doa ni Allah SWT terima ke tidak? Ada tak tuan-tuan dan puan? Mesti kita ada terdetik kan, macam takutlah kata Allah SWT tak terima. Ini yang biasa tuan-tuan dan puan. Kalau kita rasa kita punya istighfar ni tak terima, kita amalkan istighfar Nabi Adam. Sebab itu dikongsikan dalam Al-Quran. Sebab nak ajar kita sebenarnya. Nampak tak? Peristiwa ni mungkin berjuta tahun dulu ni, cerita ni. Tapi Allah SWT letak dalam Quran sebab nak ajar kita. Sebab Allah SWT tahu anak-anak Adam ni pun sama cerengkel macam Nabi Adam. Ya, masuk cerengkel ni macam ni. Kan Nabi Adam dulu masuk syurga. Syurga ni tempat best ke tak best? Kok dalam syurga tu ada pokok banyak tak buah-buah? Semua buah ada, betul tak? Kok ada pokok durian dalam syurga, konon kalau tunggu kedua tapi memang dah masak kalau nombor. Dah masak potik macam ni. Disuapkan. Betul tak kalau nombor? Macam tu best syurga. Dalam keadaan best tu pun Allah SWT cakap, Adam semua benda boleh makan dalam syurga ni. Ya, satu yang pokok ni dia makan. Nampak tak? Berapa banyak dia makan? Satu yang dia makan. Yang lain kau nak makan sampai mentening, bontu ibu pun tak apa. Itulah cerita ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni pun ada perangai macam Nabi Adam. Bondo yang tak ada daging lah dibuat. Betul tak? Bondo ni togah tu lah dibuat. Macam saya cuci lah tuan-tuan dan puan. Depan rumah saya tu adalah pokok apa nama itu, pokok mango. Pokok mango yang kocik-kocik tu. Dia kocik tapi manis tuan-tuan kan. Masalah pokok tu banyak pokok. Dan tapi dia tahu dah lama tak orang berhasil banyak lagi. Allah itu bau berbakat. Sini ada bau tak kamu kocik kan? Ya, bau tuan-tuan ya. Awak ni nak makan, abah cakap kalau kau nak makan boleh kau balik lah tu ataupun jolokan pakai ni kan. Awak dogi pandai pokok. Lepas tu baru kata tu kalau gini ngomong kan, dah abah tu aja. Itu apa cakap jangan panjat pokok, mana kan? Tapi kita bodoh janganlah tu apa pula dia panjat tadi. Tahu tak dalam apa abah saya cakap? Panjat. Rumah tu tak boleh lah. Bila cakap jangan panjat kan. Dalam apa dia
reverse psikologi tau. Apa dia? Paket berapa kan? Kau kan bapak tak tolong dia. Tu tuan. Nabi Adam tu lah. Bondo lain semua boleh makan, tulis sedikit dia makan, itu dia kau jahat tuan-tuan. Dan kita ni anak cucu Nabi Adam. Tentu siapa orang perangai tu tuan-tuan. Ya. So tuan-tuan nak jadi kita macam yang Nabi Adam dulu pun mula minta maaf, Allah tak terima. Tapi lama-lama Nabi Adam cakap satu perkataan, Allah tahu terima. Agak-agak ialah kita ni anak cucu Adam. Kalau kita cakap ayat yang sama, Allah terima tak taubat kita? InsyaAllah terima. Sebab Allah nak ajar kita sebenarnya, bukan ajar Nabi Adam. Nampak tak? Baik, siapa nak tahu berapa ayat ni? Yang nak tahu kan? Okey, tuan-tuan mohon ini ayat ni. Lepas ni kalau doa, lepas semayang taubat, baca ayat ni banyak kali boleh ya? Baik, ayat dalam surah. Sebab tak tahu. Dua. Maka ada kangen. Surah Al-A'raf ayat 23. Surah apa? Al-A'raf ayat 23. Tuan-tuan jangan risau. Apa ayat Ustaz? Apa ayat Ustaz? Yang saya baca tuan-tuan apa tak kisah ni dah hafal. Rabbana zalamna anfusana. Bapak aku tahu. Itulah ayat qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal saya baik hafal dengan ayat apa ni tak dia nak hafal tuan-tuan nak buat macam ni. Kita nak tahu sikit ke tuan-tuan buat. Kita dah hafal ayat tu, betul tak? Tapi sekarang ni mungkin doa kita masih belum Allah SWT layani betul-betul. Sebab kita risau macam ni. Kita banyak baca doa tapi kita sebenarnya tak faham pun apa yang kita cakap. Ini yang paling kita risau. Ya, Allah tu maha tahu. Allah tahu kita ni cakap bahasa Arab tapi tanya apa pun kita cakap tu dah. Kan? Betul tuan-tuan, kita pernah buat seminar solat. Ini cerita seminar solat Seminar menghayati bacaan solat. Kita buat dekat orang dewasa KL tuan-tuan. Kita minta dia terjemahkan Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni. Tuan-tuan apa kan? Surat terjemahan tu, tahu tak apa markah 73% tak dapat terjemah. Maknanya faham tak? Tak, baca pun laju. Laju kan? Faham tak? Ini yang kita risau tuan-tuan perempuan. Kita ni banyak sangat buat amal ibadah yang kita tak faham. That's why ramai orang tanya saya, Ustaz, kalau saya ada masalah ABCDE, macam mana doa ya Ustaz? Saya cakap baca doa dalam bahasa Malaysia. Apa nak minta bahasa Arab? Tuhan tu dia faham tak bahasa Malaysia? Nak tanya tu. Faham tak? Faham. Betul tak? Tak payah nak terjemah tau. Kita ni tuan-tuan doa yang paling baik ni nak bagi tahu ya. Doa yang paling baik adalah doa yang dilafazkan daripada hati yang terdalam. Mengadu kat dia betul-betul. Tapi cara mengadu macam ni. Ini yang kita nak belajar doa Nabi Adam. Nabi Adam cakap macam ni. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini telah zalimi diri kami. Apa maksud Ini yang kita susah nak faham tuan-tuan. Tapi dulu tok guru kami ajar kefahaman ni, baru kami faham. Dia macam ni cerita sebenarnya tuan-tuan. Masa Nabi Adam dikeluarkan daripada apa? Daripada syurga, kemudian minta maaf yang Allah SWT susah nak maafkan bermula tu. Sebabnya macam ni, Nabi Adam tak mengaku salah. Nabi Adam mengaku macam ni tau. Nabi Adam cakap yang sebenarnya salah itu iblis. Nampak tak? Dia tak mengaku salah, tapi dia cakap siapa? Iblis yang apa? Yang rasuk, yang kacau saya. Dia kata tu kan. Tapi memang betul lah cerita iblis kacau, memang betul. Tapi the problem is dia tak mengaku salah. Tuan-tuan dan perempuan, dia kalau faham macam ni tuan-tuan dan perempuan. Kita kalau ada anak, ada 2 orang anak, seorang lah cukup. Kita cakap nanti masuk rumah sebelum pukul 7. Mana sebelum maghrib pada masuk rumah. Anak kita pun masuk 7 seorang. Kita marah lah, betul tak? Kita marah. Bila kita marah, dia pun menjawab, dia cakap, bukan saya salah. Saya mah tadi abang tu Andi ajak main bola lagi. Nampak tak? Dia salahkan orang lah. Kita kalau ibu bapa orang macam tu, kita makin apa besar itu? Makin mengirap. Tu kataan ni, betul tak kan? Mengirap darah kan? Kau yang ni, toris sobat. Yalah, betul tak? Kita gorang sebab apa? Dia bukan minta maaf, dia salahkan orang.
Tuan-tuan dan puan-puan, anak kita yang selalu kita marah tu, yang kita program tu, tuan-tuan dan puan, tiba-tiba dia datang ke kita, dia minta maaf. Bah, minta maaf, mak minta maaf, ni salah saya. Kan saya yang malih belajar, saya yang ikut orang, saya yang jahat, saya yang nakal. Dia minta cakap tentu. Kita maafkan tak? Kita maafkan sebab dia jangan itu salah. So the main point sekarang kita dalam bawah, main point, kalau kita nak minta maaf atas kesilapan selama kita, mudah aja dalam bawah. Jangan minta maaf dulu, jangan mengaku salah dulu. Ini yang paling penting. Sebab ada ramai orang minta maaf tapi dia tak mengaku pun salah. Ya, mengaku salah dulu. Ya Allah, dulu saya ni memang doge, saya ni memang bogek, pemalih, saya ngaku dulu tuan-tuan obatnya, mencuri, ambil rasuah, whatever lah, ngaku dulu. Ya Allah, itu memang kelemahan saya. Ya Allah, saya menyesal, ya Allah. Ini Allah, saya datang kepadamu nak minta maaf, tolong terima kemaafan saya. Itu yang Nabi Adam cakap, Rabbana zolamna anfusana. Zolamna itu maksudnya saya zalim diri saya. Engkau dah bagi saya tompek balik ke syurga, punya banyak tompek, saya boleh poi, boleh banyak buah saya makan. Saya makan juga buah yang sebiji ini. Ya, saya yang salah ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan saya Allah, saya ni rugi maknik. Lanakunanna minal khasirin. Tuan-tuan dan puan-puan, bila baca doa tu, tolong baca dengan kefahaman yang saya beritahu tadi tu. Ya Allah, saya ni dulu memang jahat. Ya Allah, hantar dulu kerajaan, hantar PUK, tapo, dibuat ke sana. Contohnya ngaku dah ngaku depan saya, ngaku bukan. Ngaku depan Allah SWT ya. Tutup pintu tu, kau tak nak orang lain orang, tuan-tuan dan puan. Ngaku seorang. Lepas itu kita cakap dengan penuh perasaan hamba, tolong ampunkan kami ya Allah. Doa seperti ini yang akan cepat diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi istighfar kan? Istighfar mengaku salah. Yang kedua saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kalau doa kita ni kita nak cepat dimakbulkan, caranya adalah alas doa dengan istighfar. Istighfar dah cakap. Alas doa dengan selawat. Kenapa selawat? Baik, ini last. Saya nak bagi faham benda yang paling besar makna dalam hidup. Ini yang paling penting. Yang pertama yang tadi apa? Istighfar. Ini yang pertama. Tuan-tuan dan puan cakap tu orang, kalau nak doa kita ini diterima Allah, tolong banyakkan istighfar. Tolong banyakkan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kamu ini banyakkan beristighfar, kami akan bagi rezeki yang kamu minta dan juga kamu tak minta. Kata Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca tuan-tuan dan puan kisah yang sangat-sangat luar biasa. Ini kisah sangat luar biasa. Kenal ke tidak kisah seorang ulama namanya Imam Ahmad Ibn Hanbal? Kenal? Ya, dia imam mazhab ya, iaitu mazhab apa? Syafi'i. Ya mana? Abadi. Ya Allah ya. Syafi'i ya. Imam Ahmad bin Hanbal ya, iaitu mazhab Hambali. Ada satu kisah tuan-tuan dan puan. Imam Ahmad ni ulama besar. Ulama apa? Ulama besar. Semua orang kenal Imam Ahmad. Tapi pada suatu hari Imam Ahmad ni bermusafir. Musafir sampai ke satu tempat. Ya, sampai ke satu tempat, orang dulu tuan-tuan dan puan, dia kalau musafir bila waktu malam, dia tak cari hotel tuan-tuan dan puan, dia cari apa? Masjid. Nampak tak? Dia cari masjid. Ya. Sampai ke masjid tu tiba-tiba Tok Imam itu tak bagi Imam Ahmad tidur dalam tu. Tok Imam ni tak kena lah Imam Ahmad ni ya. Dia tak tahu Imam Ahmad Imam besar, dia tak bagi tidur. Dia halau tuan-tuan dan puan. So Imam Ahmad ni dalam sesuatu mana nak tinggal ni. Tiba-tiba dia terjumpa ada seorang tu. Dia pun cakap orang tua ni, saya tak ada tempat tinggal, hotel tak ada so boleh tak numpang rumah. Dia pun tumpang, orang tua pun bagi tumpang rumah. So Imam Ahmad duduk rumah orang tu. Masuk pagi tu, dia tengok orang tua ni masak roti. Orang tua ni pokoknya tukang masak roti ya. Masuk orang ni tengah blend, apa nama tu? Menguli tu kan, tengah menguli roti tu tuan-tuan. Mulut orang ni tukumat kami. Tahu? So Imam Ahmad ni pun rasa keris. Dia pun tanya, apa yang kita baca tu? Buat akan sihir ko santau risau apa kan? So apa yang kita baca tu? Orang tu cakap macam ni,
sepanjang saya menguli roti saya untuk dijual bagi orang makan ni, mulut saya tidak pernah putus-putus beristighfar. Dia buat apa orang-orang? Beristighfar. Lalu Imam Ahmad tanya, apa manfaat yang telah kamu dapat apabila kamu buat istighfar ni? Beliau mengatakan begini, sepanjang hidup saya tidak ada doa yang bila saya minta tidak dimakbulkan Allah. Semua dimakbulkan Allah. Sebab saya banyak apa? Istighfar. Kecuali satu. Kecuali berapa tuan-tuan? Kecuali satu. Apa yang satu yang tak minta lagi, yang tak dapat itu? Ini dia cakap tadi, saya ni ada hajat yang masih belum makbul lagi. Yang lain dah okey dah, minta Ferrari pun semua dapat dah. Kan? Contoh lah ni tuan-tuan buat Yang ni satu orang dapat ni. So apa yang tak dapat tu? Saya minat bona. Sebelum saya meninggal, saya sampai jumpa ulama besar yang bernama Ahmad Ibn Hanbal. Saya nak pernah jumpa dia, tapi tak jumpa dia ni. Muka Imam Ahmad dulu, nampak tak? Macam muka? Menangis Imam Ahmad. Lepas tu dia cakap, kamu tahu tak saya siapa? Tak tahu tak? Saya lah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Orang tu orang tak tadi. Kau tahu dia hantar hotel bagi FC, betul tak? Yes. Dua-dua terkejut tenang Ahmad. Terkejut Imam Ahmad, terkejut sebab Allah SWT depan mata menunjukkan yang Allah SWT aturkan segala-galanya. Yang tak dapat tidur hotel lah, dapat tidur mana? Tidur surau tu masjid tu, nak dijadikan sebagai sebab untuk memakbulkan doa. Jadi perbanyak istighfar tuan-tuan dan puan-puan. Mudah ya perbanyakkan istighfar. Baik, selamat pula. Selawat ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul, saya minta sangat tuan-tuan dan puan-puan. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, saya minta puan-puan, tolong banyakkan selawat. Kalau tak dapat selawat, paling kurang berapa? Satu hari tu buat 100 kali, jangan 10 kau dokot. Ya, berapa tadi? 100 kali ya. Kau tak dapat 100 buat berapa? 200. Jangan kurang pula ya. Yang mula nak kurang ya. Tak dapat 200 berapa? 300. Jangan kurang. Ini dah fikir kurang ya. Baik. Kenapa berselawat ni power tuan-tuan? Soal macam ni. Ulama cakap tidak ada amal ibadah, tidak ada amal ibadah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh amal ibadah apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini contoh ya, sembahyang, puasa, zakat, haji, whatever ya. Tidak ada amal ibadah yang dosa-dosa Allah SWT arahkan kepada kita sebelum tu Allah buat. Tak ada. Contoh ya, Allah SWT suruh kita sembahyang. Kalau kita sembahyang kan, pernah tak kita doa Tuhan sembahyang? Pernah tak? Tak pernah. Allah SWT suruh kita puasa. Betul tak tuan-tuan? Pernah tak Tuhan kita doa Tuhan berpuasa? Tak pernah. Pernah tak kita pernah apa? Zakat. Betul tak? Ada tak ayat Quran Allah berzakat dulu? Ada tak? Tak ada. Pernah tak kita doa Allah SWT buat haji? Lagi tak ada. Betul tak tuan-tuan? Baik. Semua amal ibadah Allah SWT suruh kita buat, tapi Allah tak buat. Tapi tuan-tuan ada satu amal ibadah, satu je. Allah SWT cakap, sebelum saya suruh kamu buat, saya buat dulu. Siapa buat dulu? Saya buat dulu. Bukan setakat saya buat dulu, saya suruh semua malaikat yang ada dekat saya, dekat langit, dekat dunia, kerajaan langit ni, semua malaikat yang ada dekat saya sekarang, semua saya suruh buat benda tu. Maknanya macam ni, saya bukan buat sekali pula, kata Allah SWT. Saya buat apa? Tiap-tiap hari. Malaikat saya pun buat tiap-tiap hari, tak putus tuan-tuan. Dan sekarang saya minta, wahai orang Islam, buat perkara sama tiap-tiap hari. So tuan-tuan, amal ibadah ni bosan tak? Bosan tak? Kalau Allah SWT pun buat, bosan tak? Bosan tuan-tuan. Apa amal ibadah ini ayat dia tuan-tuan. Orang lelaki selalu dongang, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jumaat kan? Betul tak kan? Wah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, nampak baru datang arahannya, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, banyakkan berselawat kepada Rasulullah, wasallimu taslima. Selawat tu pula jangan selawat pendek-pendek, selawatlah dengan selawat yang
baik. Tuan-tuan dan puan, jom kita berhenti baca, kita selawat kepada Rasulullah 3 kali, boleh? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik. Kelebihan selawat ini tuan-tuan dan puan-puan, ini satu lagi perkara. Itu yang pertama, maknanya amal ibadah ini besar sebab Allah SWT pun berselawat. Yang kedua, yang ulama cakap, amal ibadah yang kita lakukan ni, bila kita buat, kejap lagi kita sembahyang zuhur contohnya tuan-tuan. Bila kita sembahyang zuhur tu, adakah amal ibadah kita terus Allah SWT terima? Tak tentu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan ada checkpoint. Tahu checkpoint? Dia ada toll leh, orang cakap ya. Dia akan tengok dulu yang ni elok ke tidak, ambil semayang, mula-mula lah kan. Lepas tu dia tengok baca macam mana, ya, tajwid berterabur ke tidak, semua dia check ke tuan-tuan. Last kali checkpoint, nanti Tuhan check apa tuan-tuan? Dia tengok ikhlas atau tidak. Betul tak? Selalu yang lain ni boleh lepeh, selalu lah. Tapi yang ni, yang ikhlas ni payah nak lepeh. That's why tuan-tuan ada banyak amal ibadah kita, kadang-kadang kita pun tak tahu terima atau tidak. Betul tak? Tetapi tuan-tuan dan puan, this is the best part. Ada satu yang amal ibadah yang kalau kita buat, Tuhan tak kira kita ikhlas atau tidak. Tuhan tahu terima. Tahu terima. Apa nama amal ibadah? Selawat. Apa dalil Ustaz? Oh, sekarang tanya dalil kan? Ada dalil tuan-tuan dan puan, ada hadis mengatakan begini, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Ya, maksudnya macam ni. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, berapa kali? Sekali. Allah SWT akan membalas selawatnya berapa kali? 10 kali. Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan. Bila kita berselawat ni, kita selawat kepada Rasulullah SAW berapa kali tadi? Sekali. Nanti akan ada malaikat. Ni ada hadis lain pula ya. Saya tak baca hadis, saya panjang hadisnya. Akan ada malaikat bawa kita pergi selawat tu, dia tunjukkan depan Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini Ustaz Asraf dengan orang kampung, apa nama ni? Kampung kotor lah senang kan? Semua lah kan? Ni kampung-kampung dulu yo kan? Tak sedap lah kan? Orang-orang kotor, semua berselawat kepadamu. Dia coba dia nama sekarang tu. Bila Rasulullah SAW nampak semua selawat kita di tadi tuan-tuan, Rasulullah SAW sampaikan selawat itu kepada siapa? Kepada Allah SWT ni tuan-tuan ya. Kemudian yang balik selawat kita tu siapa? Rasulullah ke Tuhan? Tuhan yang akan balik kepada kita balik. Sampai tak? Kita pas ke siap, pas ke atas, siap pas ke mana? Pas ke kita balik. Tetapi Tuhan bila berselawat kepada kita berapa kali tuan-tuan dan puan? 10 kali. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah maksud selawat Tuhan kepada kita? Ini yang kita nak tahu, betul tak? Sebab Tuhan bagi 10 kali. Ulama mengatakan antara maksud Tuhan berselawat kepada kita 10 kali, antara maksudnya adalah kalau kita ada dosa, dosa kita diampunkan. Kalau kita ada permohonan kita mudah dimakbulkan. Kalau kita ini ada bala, contoh bala macam ni, kononlah di lauh mahfuz, ditakdirkan kita kejap lagi keluar ya konon langgar lombu. Contohnya kan, lombu langgar kan? Allah SWT kata, disebabkan kamu berselawat, kami jauhkan bala itu dari kamu. Nampak tidak tuan-tuan dan puan? Itu maksud selawat Tuhan kepada kita. Kerana itu ulama bila dia faham apa kepentingan selawat ni, ulama banyak menyusun doa. Semua doa-doa itu dia start dengan selawat. Perasan tak? Sebab macam ni tau, mereka nak kan kita ni kalau doa straight tak perlu terima, betul tak? So apa dia buat? Dia tumpang dengan selawat. Sebab tahu Allah ni tahu terima selawat ni. Jadi bila terima tu kita dah bagi tahu Tuhan kalau balik tu nak Tuhan balik yang ni yang kita nak ni. Kerana itu tadi kita doa pun kita start dengan selawat. Pasal tak doa saya tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan selawat tu tibil qulubi dawa iha wa afiyatin abdan wa shifa iha. Itu contoh. Ada lagi selawat, Allahumma salli salatan daimatan wa sallim salaman kamma ala sayyidina Muhammad alladhi apa? Tanhallu bihil uqad. Ya Allah, kami berselawat kepada Rasulullah, kami sampaikan selawat kepada Rasulullah dengan selawat yang paling full, paling best. Kami minta kerana keberkatan selawat itu tanhallu bihil uqad. Apa maksud tanhallu bihil uqad tuan-tuan dan puan? Pernah dengar tak doa ni? Wa tanfariju bihil kurab wa tudha bil hawaish, kan ada kan? Tanhallu bihil uqad tu maksudnya biarlah
segala kekusutan kami. Tanhalu tu maksudnya terungkai segala tali-tali yang memboleh masalah kami. Wa tanfariju bil kurab, biar semua problem-problem kami semua infaraja. Infaraja ni maksudnya apa? Melepeh, semua hilang ya. Wa tuqda bil hawaish, semua hajat kami ini mudah dimakbul. Wa tunalu bil rawaid, semua benda yang kami nak semua sampai. Last kali ya Allah kami mohon wa husnul khawatir, kami minta meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan seminta ya, kalau kita berdoa cuba hafal atau mencari doa yang start dengan selamat itu. Banyak tuan-tuan, banyak doa ya. Ulama ajar kita macam tu. Tuan dan puan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan kita. Ini kesimpulan kita ya. Sebenarnya banyak ni tapi tak ini kita tak begitu cantik. Kesimpulannya adalah tuan-tuan dan puan, bila kita cerita tentang Al-Quran solusi ini sebenarnya mudah cara dia tuan-tuan dan puan. Pertama ya, saya minta sangat bila kita dah banyak berkongsi manfaat, kelebihan daripada Al-Quran, saya minta jadikan petunjuk Al-Quran seperti GPS. Apa maksud GPS macam ni tuan-tuan dan puan? Saya tadi masuk datang sini kotor ni saya tahu. Lepas tu kotor lah yang boleh polis kan, saya tahu lah tu kotor. Tapi masuk jet ni saya tak pernah tunggu dah tuan-tuan. Ni first time sampai ni ya. So saya tak tahu. Saya pun buka GPS. Okey lah Waze, adik kita canggih sikit. Yalah Waze lah kan. Buka Waze, buka GPS kan. Marah dia tak pakai Waze kan. Okay. Buka Waze. Buka Waze ni masuk tengok peta kan. Rasa semacam yo ni topik ni. Betul tak? Tapi kita ikut tak? Ikut. Kan selalu kita buka Waze, dalam KKL lagi teruk tuan-tuan. Contoh saya nak pergi surau, contoh kayak mana Ampang, saya tak pernah pergi, tiba-tiba kena datang ceramah di situ. Dia punya jalan itu kalau Waze ni perangai, dia suka tunjuk jalan yang susah-susah, betul tak? Kita masuk hutan, masuk parit, masuk tu tangan mana pun ya kan. Tapi sampai tak? Sampai. Saya macam tu ni, beriman lillahi ta'ala, ikut dia lah bawa, nampak masuk dia tuan-tuan. Quran tu saya macam ni. Walaupun ada benda solusi Quran itu macam you kan ustaz yang serap cakap tentang dicong tidak tuan-tuan, cuba buat tutup mata buat tuan-tuan macam buat sekali ikut dia. InsyaAllah Allah SWT akan sampaikan kita kepada destinasi. Second tuan-tuan dan puan, dalam hidup ini kita tak boleh kontrol luaran, tapi cuba kita kontrol dalaman. Pasti hidup kita akan cantik. Maksudnya begini, dalam hidup ni kita tak dapat dan mengelak daripada masalah. Itu tuan-tuan dan puan. Silap-silap tuan-tuan dan puan ni keterongan macam-macam benda ni kan. Silap-silap keluar kan ada masalah dah. Sifar sekolah hilang. Betul tuan-tuan dan puan ya. Jadi sebelum kita nak copet, nak keluarkan ayat-ayat makiyah tu tuan-tuan dan puan, itu ayat makiyah lah. Ayat makiyah saya tak sebut. Dia lain mesti tu kan. Sebelum kita nak copet-copet banyakkan ayat makiyah, keluarkan dulu istighfar. Mungkin Allah nak uji kita sebab kita ada dosa, kita baik semalam, betul tak? Kita copet beristighfar. Jangan copet salahkan orang. Doakan orang tu, ya Allah, masukkanlah orang yang ambil sifar saya sekolah ni ke dalam syurga-Mu ya Allah. Doa yang baik tuan-tuan dan puan. Sebabnya macam ni, kenapa saya minta berdoa baik? Mesti tuan-tuan dan puan, kalau susah nak baik ustaz, proses solat dan ayo kan. Jangan tuan-tuan dan puan. Sobat saya ada dua sobat tuan-tuan dan puan.